seorang student ni dia nak beli kereta. Dia nak ulik-alik dari contoh dia rumah sewa, dia nak ulik-alik dari rumah sewa nak pergi ke kelas. So dia tak ada kenderaan. So apa yang perlu dia nak submit ni? Adakah dia boleh beli kereta sebab dia belum bekerja guys. Dia belum bekerja. So macam mana dia nak submit? Ramai customer Fira yang student pun dia boleh beli kereta. Jawapannya adalah dia perlukan gerantor. Gerantor tu diutamakan untuk ibu ayah lah. Ibu ayah boleh guna payslip, boleh guna bank statement untuk ibu ayah. So student ni kalau dia ada lesen, dia boleh guna lesen sendirilah. Ia boleh guna IC dengan lesen sendiri. Dokumen lain dia perlukan dokumen gerantor untuk payslip dan bank statement. Tapi kalau dikatakan student ni dia tak ada lesen. So dia boleh guna lesen gerantor lah. Lesen ibu atau ayah. Boleh sahaja. Macam tu guys untuk student. Biasanya untuk student ni kita akan suggestkan untuk ambil kereta yang bulanan agak rendah lah sebab dia pun guna gerantor. So untuk bayar bulanan tu tidak membebankan. Kita ambil yang bulanan dia agak rendah. Contohnya kereta Alzia. Kereta Alzia boleh cuba. Untuk kereta Alzia ni kita ada 4 spek. Alzia G, Alzia X, Alzia SE, Alzia Avant boleh cuba. Kalau gerantor tu gaji bersih dalam 2,000 lebih pun boleh sahaja untuk cuba. Dan satu lagi kita suggestkan untuk kereta yang ada rebate lah. Contoh kalau kereta yang ada rebate bulan ni untuk student fresh graduate ni, kereta Alzia dan kereta Myvi. So ni khas untuk student. Kalau nak beli kereta, boleh beli kereta yang ada rebate dan bulanan agak rendah supaya tidak membebankan untuk bayar bulanan. Sebab tujuan kita suggestkan kereta Alzia ni ataupun kereta Myvi sebab tujuan kita untuk sampai ke destinasi yang lain. Contohnya dari point A ke point B. Contoh dari rumah ke tempat belajar tu je. So memang kita suggestkan kalau boleh ambillah kereta yang ada rebate. Contoh kereta Alzia. Sebab kereta Alzia ni pun sangat jimat minyak. So itu tak membebankan lah untuk student tak pun fresh graduate atau baru pertama kali nak ada kereta atau baru mula bekerja ni nak ada kereta, nak pergi ke point A ke point B ni boleh cuba kereta Alzia, boleh cuba macam tu. Nanti dah kerja lama-lama korang nak trade in pun boleh sahaja. Nak trade in dengan Pro 2 pun boleh. So carilah kereta yang agak tidak membebankan lah untuk bayar bulanan dia.